Hai, apa khabar semua? Baik? Bagus. Anda ingat lagi Vivi? Dengar berita, dia telah pergi ke tempat yang lebih baik. By the way, ramai dah daftarkan kad Plasmas mereka. Boleh rasa yang Melly tengah tersenyum gembira. Q Iklan. Anda juga akan mengukir senyuman di wajah jika menyertai kempen daftar dan menang ceria sepanjang jalan daripada Plasmas. Dapatkan kad Plasmas anda di pusat-pusat khidmat pelanggan Plus. Oh yeah! Baiklah, minggu ini soalannya, apakah jenis kawan yang paling best? Jadi untuk membantu saya, dipersilakan Cik Ting Ting, anting-anting kadang. Hai, apa khabar semua? Ting Ting in the house. Wow, happeningnya. Ting Ting sedih tau. Riri, anting-anting kiri, kawan baik merangkap twin Ting Ting, hilang tau. Oh yeah! Jawapan pilihan pertama adalah daripada Syamo Hamdin. Kawan yang paling best adalah kawan yang ringan tulang, ringan mata, ringan telinga, ringan poket. Dia tag Fazila Johari. Wow, ringannya. Adakah kawan anda ini bulu kucing? Atau habuk? Atau tisu? Oh, sorry. Itu saja benda ringan yang Bob kenal. Mungkin bukan dia kot. Oh, yeah! Bob, kenapa Bob potong cakap Ting Ting tadi? Geram tau. Muju Ting Ting puasa. Ish. Okey, jawapan pilihan seterusnya daripada Syafiqah Iskandar. Jenis kawan yang best adalah yang ada waktu susah senang, sentiasa give and take, sporting, tolong-menolong dan menghiburkan. Dia tag Nadira Iskandar. Hai, bagus betul kawan awak ni. Ting Ting nak kawan dengan dia lah. Ting Ting pun ada kawan yang menghiburkan. DJ, hit it! DJ, tukar lagu yang senonoh sikit. Okey. Yang ini, I like. Oh yeah! Jawapan seterusnya adalah daripada admin Plasmas. Mestilah jawapan ini yang paling best. Katanya, jenis kawan yang paling best adalah kawan yang suka bagi diskaun. Macam rakan niaga Plasmas, kadang-kadang diskaun mereka bagi sehingga 50%. Tambahan pula dana raya ni, mereka menawarkan diskaun yang lagi lumayan. Boleh cek di portal Plasmas. Macam biasa. Hai, kalaulah saya boleh berjumpa semula dengan Riri. Ting Ting! Aku dekat sini lah. Rindunya saya dekat awak, Riri. Sambil Ting Ting nak buat segmen Jejak Kasih ni, inilah senarai jawapan pilihan yang telah memenangi tiket Kidzania untuk pakej keluarga. Jadi, untuk minggu hadapan, soalannya, apakah benda best yang anda boleh dapat semasa Hari Raya? Dan kenapa? Hantarkan jawapan anda di ruangan komen dengan hashtag Jawapan PFF. Saya dan Melly akan tunggu jawapan anda. Terima kasih kepada Ting Ting kerana membantu saya dan anda semua kerana menonton. See you next week.